Kita bertuah bila simpan emas. Tak semua orang bertuah. Pekerjaan pertama terus dapat gaji yang layak untuk memiliki rumah. Tambahan lagi, ada yang duduk di bandar besar, kos sara hidupnya amat tinggi. Dah berjimat cermat menabung pun masih belum layak untuk memiliki rumah sendiri. Begitulah. Rumah, tanah, kebun, dusun adalah aset yang kita tak boleh beli dengan amaun kecil atau sedikit demi sedikit. Misalnya, bulan ni beli 1 kaki persegi. Bulan depan lagi 1 kaki persegi. Tak boleh kan? Jadi sampai bila perlu tunggu untuk layak beli rumah? Risau juga harga hartanah setiap tahun makin meningkat. Lama-lama kita akan terlepas peluang memiliki hartanah sendiri. Gelap masa depan nak bagi keselesaan pada anak dan juga isteri kita. Jangan risau, hartanah memang tak boleh beli sedikit demi sedikit. Tapi ada satu aset yang kita boleh kumpul sedikit demi sedikit hingga banyak, iaitu emas. Di akaun EmasCap, kita boleh bermula simpan emas rendah 100. Semua orang boleh ada simpanan emas. Emas ni aset kecil. Kita kumpul hingga banyak. Bila dah cukup, kita boleh upgrade kepada aset yang lebih besar seperti rumah, tanah, kebun, dusun dan sebagainya. Yang baiknya tentang simpanan emas ni, kekayaan kita lebih kekal berbanding simpan duit. Jadi, kita tak perlu risau tentang kenaikan nilai hartanah kerana emas mampu mengekalkan kuasa belinya. Yang kita perlu risau ialah gram emas kita tak bertambah saban tahun. Jom kita mulakan simpanan emas dan kita konsisten tambah gram simpanan emas kita. Berminat untuk mulakan simpanan emas dengan akaun EmasCap? Boleh tekan butang sign up dan saya akan bantu anda langkah demi langkah dalam simpanan emas yang terbaik untuk anda.